Nama saya Nur Syara binti Harun. Saya berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Saya fikir apabila telah menjadi pelatih pembantu perubatan, masa depan saya akan menjadi cerah, secerah cahaya yang memancar kehidupan saya setiap hari. Tetapi, tanpa saya duga, peristiwa ini merupakan titik perubahan dalam sejarah hidup saya sebagai seorang manusia yang normal. Tanpa disedari, kehidupan saya sudah bertukar track. Saya berkahwin, hamil dan melahirkan cahaya mata. Saya berfikir, adakah ini kebahagiaan yang saya ingin genggam selama-lamanya? Cahaya mata itu saya lahirkan tanpa tangisan, membuatkan saya menjadi hairan. Lutut saya memang dah start jadi lemah. Tapi bila doktor keluarkan cahaya yang banyak daripada lutut ni, daripada membengkak, terus tak boleh jalan. Awak pergi ambil getah pipe tu, siram pokok kat belakang tu. Apa ni? Ya. Sap macam tu. Faham tak macam tu? Betul lah. Janganlah cakap apa. Biar kaki bengkak tu. Rupa-rupanya, bila buat x-ray dan ambil darah balik, doktor baru dapat detect yang saya kena TB dekat tulang belakang saya. Which is masa tu, dah ada nanah yang besar. Sebanyak RM7,000 digunakan untuk melakukan pembedahan yang telah menyebabkan saya tak boleh berjalan seperti biasa. Saat itu, saya benar-benar jatuh ke dalam lembah kegelapan yang tidak nampak langsung alur cahaya itu. Apa yang kau pegang tu? Cium. Duit? Saya tak ada duit. Apa ni tak ada duit? Ha? Tak apa tadi? Tak ada duit, bang. Tak ada duit. Tak ada duit? Tak ada. Ha? Anak. Tak nak apa? Ha? Tengok cakapnya aku tengok aku lah. Sakit, bang. Sakit? Suka? Kau nak? Abang sakit. Ha? Sakit? Sakit. Duit tak ada ke? Tuan, tak satu hari tak senang. Tuan. Kau nampak benda ni? Ada duit ke tak? Tak ada. Tak ada, bang. Tak ada. Sekarang ni duit ada tak duit? Abang.
Tengok kerja dulu. Tengok. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Abang! 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 Jangan tinggalkan Syara, Abang! Abang! Anak kita! Satu persatu telah hilang, meninggalkan saya. Suami saya telah menceraikan saya begitu sahaja, tanpa rasa bersalah. Selepas kejadian tersebut, anak saya juga meninggalkan saya. Maafkan ibu, sayang. Dalam kegelapan, pasti akan ada cahaya. Begitulah saya terjumpa komuniti masa yang telah memberikan nafas yang baharu untuk saya meneruskan kehidupan saya ini.